soalan. Dia ada soalan. Apa tu? Hin tarikh boleh ke? tarikh keramat tu agak-agak bila ya? Kehadiran Bella Astilah dan Syed Saddiq Sheikh Abdul Rahman di sebuah majlis terbuka anjuran kedai cincin di Ampang baru-baru ini benar-benar menceriakan suasana. Seawal ketibaan mereka, suasana terus berubah menjadi lebih meriah apabila ramai pengunjung, terutamanya peminat setia, mengambil peluang untuk bergambar dan beramah mesra bersama pasangan ini. Apa yang menarik, bukan sekadar kehadiran mereka sahaja yang mencuri perhatian, tetapi momen spontan yang berlaku ketika mereka berinteraksi dengan peminat turut menjadi bualan hangat di media sosial. Antara detik paling dinantikan netizen akhirnya terjadi apabila ada yang berani bertanyakan soalan panas mengenai tarikh pernikahan mereka. Soalan itu nyata mencuit perhatian ramai, dan jawapan yang diberikan juga tidak kurang menariknya. Dengan gaya santai dan bersahaja, Bella hanya tersenyum sebelum menjawab ringkas, "Nakal ya korang." Jawapan itu terus disambut dengan gelak tawa daripada orang ramai yang berada di situ. Namun, apa yang lebih mencuri perhatian adalah respon daripada Syed Saddiq yang berseluruh mengatakan, "Mungkin merdeka." Jawapan spontan itu terus membuatkan suasana menjadi lebih meriah, malah ramai yang teruja dengan kemungkinan yang dibayangkan. Sejak momen tersebut pula, rata-rata netizen mula membuat pelbagai andaian dan spekulasi, malah ada yang mengakui semakin tidak sabar menantikan hari bahagia pasangan ini. Selepas pertunangan mereka sebelum ini, ramai berpendapat hubungan antara Bella dan Syed Saddiq bukan sekadar kebetulan, tetapi seolah-olah sudah ditakdirkan untuk bersama. Keikhlasan cinta antara mereka juga dilihat semakin jelas, apatah lagi dengan cara mereka saling menyokong dalam bidang masing-masing. Bella terus bersinar dalam dunia hiburan, manakala Syed Saddiq kekal komited dalam dunia politik. Gabungan dua dunia yang berbeza ini ternyata tidak menjadi penghalang, malah menjadikan hubungan mereka lebih unik dan menarik perhatian ramai. Apapun, satu perkara yang pasti, setiap kemunculan mereka sentiasa dinantikan dan berjaya mencuri hati netizen. Dan kini, persoalan tentang tarikh pernikahan mereka terus menjadi topik hangat yang dinanti-nantikan semua. Adakah benar seperti yang dibayangkan, atau ada kejutan lain yang bakal diumumkan nanti? Sama-sama kita tunggu. Soalan. Dia ada soalan. Apa tu? Hin tarikh boleh ke? Nakal Okay. Zuri berjaya bertanya ya soalan. Tapi tidak ada jawapan. Bila tu baby? Soalan tadi tarikh keramat tu agak-agak bila ya? Tarikh keramat? Hari kebangsaan kan? Not sure. But soon.